ilmu buat nota ni buatkan saya rasa semangat nak buat nota, lepas tu rasa semangat nak belajar. Teknik TBCIQ ni bukan sekadar teknik belajar yang biasa tau. Ilmu-ilmu yang disampaikan dalam program ni bukan sahaja boleh digunakan waktu sekolah dalam bilik darjah, malah kaedasi, kehidupan sampai kita dewasa pun kita boleh gunakan ilmu-ilmu ni. Banyak yang disampaikan adalah menarik. Saya dapat belajar benda yang baru. Contohnya macam ringkasan nota tu. Ringkasan nota tu pada pendapat saya sangat luar biasa lah. Lepas dia buat nota macam biasa. Kalau sebelum ni peserta buat nota berkesan atau tak? Kalau tak sebelum ni saya tak buat nota pun. Kalau saya buat nota pun macam untuk cikgu je. Cukup syarat saya copy paste. Lepas tu at the end waktu exam saya buka buku test. So nota tu macam useless. Dia biasa buat nota tapi saya jarang baca. Sebab dia tak bagi saya kefahaman yang lebih mendalam. Tapi dengan cara yang baru ni, saya rasa macam